Selamat datang ke penerangan ini. Hari ini, kita nak bongkar satu senjata rahsia yang sangat berkuasa dalam dunia kepimpinan. Cuba anda bayangkan, anda sedang berhadapan dengan pasukan anda dalam satu bilik mesyuarat. Pernah tak anda perasan yang kadang-kala apa yang tidak diucapkan itu sebenarnya jauh lebih kuat dan lantang daripada kata-kata? Sebagai seorang ketua, keupayaan anda untuk memimpin ini sebenarnya tak bergantung pada kepetahan anda berucap semata-mata, tapi pada sejauh mana anda menguasai dunia komunikasi bukan lisan ini. Tindakan memang sentiasa dan akan sentiasa bersuara lebih lantang daripada kata-kata. Jadi, jom kita mula asah kemahiran ini sama-sama. Okey, ini adalah pelan tindakan kepimpinan kita untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan memahami kuasa sebenar di sebalik komunikasi bukan lisan. Kemudian kita akan fahami apa itu kinesik dan parabahasa. Selepas tu, kita akan belajar cara membaca isyarat tersembunyi dalam mesyuarat berisiko tinggi, teknik menangani mesej yang bercanggah dan akhir sekali, macam mana nak bina kepercayaan mutlak pasukan anda. Mari kita teruskan. Bahagian 1, kuasa komunikasi bukan lisan. Okey, jom kita kupas benda ni. Komunikasi bukan lisan ni merangkumi segala-galanya yang kita sampaikan tanpa menggunakan walau satu perkataan pun. Dan tahukah anda, ia selalu memberikan gambaran yang paling jujur tentang apa yang seseorang tu sedang rasa. Jadi, apa yang jadi bila kata-kata dan tindakan kita ni tak selari? Cuba bayangkan senario ni. Anda ajak seorang rakan untuk keluar dan mulutnya cakap, "Ya, boleh." Tapi kalau anda perhatikan betul-betul riak wajahnya, ada kerutan di dahi yang jelas menunjukkan dia sebenarnya berat hati. Walaupun lisan dia kata ya, fizikal dia menjeritkan perkara yang sebaliknya. Fitrah kita sebagai penerima mesej, kita secara automatik akan lebih percaya pada riak wajahnya yang teragak-agak tu berbanding perkataan ya yang keluar dari mulut dia. Di sinilah terletaknya kuasa sebenar bahasa tubuh. Sekarang kita masuk ke bahagian kedua, kinesik dan parabahasa. Untuk jadi pemimpin yang benar-benar efektif, ada dua kategori sains komunikasi ini yang anda wajib kuasai. Yang pertama ialah kinesik. Secara ringkasnya, kinesik ni adalah pergerakan muka dan badan. Ini merangkumi segala gerak isyarat, ekspresi wajah dan yang paling penting sekali, hubungan mata. Kalau anda bercakap dengan seseorang dan dia asyik mengelak pandangan mata anda, itu petanda jelas mereka mungkin segan atau tak pasti. Sebaliknya, kalau ahli pasukan anda duduk dengan kaki bersilang atau berpeluk tubuh secara ketat, isyarat kinesik ni membayangkan sikap defensif. Mereka seolah-olah meletakkan dinding dan tak terbuka dengan idea anda. Kalau nak tahu, peguam-peguam hebat di mahkamah pun guna isyarat kinesik ni secara strategik untuk senyap-senyap pamerkan keyakinan dan pengaruhi juri. Kategori kedua pula ialah parabahasa. Yang ni sangat menarik sebab parabahasa bukanlah tentang apa yang anda sebut, tapi macam mana anda menyebutnya. Ini merujuk kepada nada suara anda, di mana anda letak penekanan, kelajuan anda bercakap, kelantangan dan macam mana anda jeda atau berhenti seketika bila bercakap. Peguam pun gunakan kuasa vokal ni untuk menambat hati juri dan perkara yang sama wajib terpakai untuk anda sebagai seorang ketua. Cara sesuatu mesej itu disampaikan secara drastiknya akan tentukan sejauh mana pasukan anda benar-benar faham dan terima mesej tersebut. Bahagian ketiga, membaca isyarat mesyuarat berisiko. Sekarang, cabaran untuk anda. Bayangkan kita bawa teori tadi masuk terus ke dalam bilik mesyuarat sebenar yang berisiko tinggi. Apa yang sangat menarik di sini adalah perbezaan ketara antara apa yang didakwa dan apa yang tubuh badan sedang beritahu. Bayangkan seorang ahli pasukan beritahu anda, "Saya yakin dengan projek ini." Tapi cuba tengok kinesik dia. Lengan disilang kuat, dia elak pandangan mata anda dan kepala tertunduk ke bawah. Ini adalah postur defensif tahap maksimum. Kalau anda hanya dengar kata-kata dia, anda mungkin ingat semuanya okey. Tapi sebagai pemimpin yang peka, anda tahu keyakinan yang diucapkan tu tak wujud pun sebenarnya. Anda kena sentiasa awasi pertembungan mesej macam ni. Selain tengok kinesik, dengar betul-betul parabahasa dorang. Nada dan kelajuan suara ni sangat laju mendedahkan rasa gementar atau ketidakpastian yang cuba disembunyikan. Cuba bayangkan orang yang tengah gementar, dorang selalunya akan bercakap dengan sangat laju dan kuat sebab nak cepat-cepat habiskan ayat. Tapi, bila seseorang tu tak pasti tentang sesuatu perkara, dorang biasanya akan bercakap dengan sangat perlahan dan agak berbisik. Nampak tak? Isyarat vokal ni serta-merta akan atasi walau apapun fakta hebat yang dorang cuba bentangkan. Kita masuk bahagian keempat, menangani mesej yang bercanggah. Bila komunikasi lisan dan bukan lisan mula berlawanan, keadaan akan jadi rumit. Dan di sinilah anda sebagai pengurus kena masuk campur dan ambil alih kawalan.
Di sini saya nak beri anda prosedur langkah demi langkah untuk selesaikan isu mesej bercanggah ni secara langsung. Pertama sekali, peka dan perhatikan kinesik defensif tu, macam tangan bersilang atau dahi berkerut. Kedua, selaraskan nada suara anda sendiri. Pastikan nada anda tenang dan langsung tak menghukum. Ketiga, wujudkan hubungan mata yang positif untuk mula bina balik jambatan komunikasi. Dan yang keempat, tanya dan jelaskan secara terbuka tentang mesej yang bercampur bau tu. Pendekatan ni bantu anda redakan ketegangan tanpa buat pekerja rasa diserang. Bahagian 5. Membina kepercayaan pasukan. Kini masanya untuk anda beralih daripada sekadar memerhati kepada menggunakan isyarat anda sendiri secara proaktif untuk membina budaya kerja yang saling mempercayai. Benda ni dengan jelas tunjukkan perbezaan ketara antara komunikasi positif yang bina hubungan berbanding tingkah laku negatif. Untuk bina kepercayaan, sentiasa kekalkan hubungan mata. Jangan asyik mengelak. Jangan tutup mata atau asyik berkerut. Senyum dan pamerkan minat yang ikhlas. Jangan biar mulut tu sekadar ternganga. Condongkan badan ke hadapan untuk tunjuk anda betul-betul fokus. Bukannya berpeluk tubuh sambil pandang bawah dengan nada yang mendatar. Dan yang penting, sentiasa padankan nada anda dengan mesej. Bercakap terlalu laju atau terlalu perlahan hanya akan buat mesej anda hilang taringnya. Jadi, pengajaran utamanya di sini, pastikan yang kinesik dan parabahasa anda sentiasa selari dengan apa yang keluar dari mulut anda. Kalau anda nak beri motivasi, pastikan postur tubuh anda terbuka, anda mengangguk, senyum dan nada suara tu kena ada tenaga yang sepadan. Inilah sebenarnya alat paling hebat untuk memastikan mesej kepimpinan anda tu diterima tepat dan 100% seperti yang anda maksudkan. Sebagai penutup untuk penerangan kita pada hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan yang agak provokatif. Cuba anda sedar sekejap tentang poster anda sekarang ni. Apakah yang bahasa tubuh anda sedang sampaikan kepada ahli pasukan anda pada detik ini? Ingat, sedar atau tak, anda sentiasa berkomunikasi. Gunakanlah ilmu kinesik dan parabahasa ini sebaiknya dan jadikan ia sebagai sekutu terhebat anda menjelang mesyuarat penting anda yang seterusnya. Tawan bilik tu dan selamat memimpin.